80 juta rupiah aku bawa cash. Cash tu habis. Datang sini satu konsep, nak balik dua konsep. Orang tak tahu, orang ingat mayat ni lagi. Kita dekat Semarang Airport. Thank you so much Semarang. Finally, plannya 3 hari tapi sampai 3 minggu. Sebab apa? Sebab best. We're back to Malaysia. Itu pun atas sebab tertentu. Stay tuned. Selamat tinggal tahun ni. Nanti kalau datang Malaysia aku bawa jalan ya. Selama aku dekat Indo Semarang, inilah orang kuat aku. Ini orang yang rekod. Tapi di ikut aku balik Malaysia. Buat apa ni? Ada agenda lainnya. Aku dah ke tempat kau, sekarang kau ke tempat aku. Engkau? Tak nak. Tak nak. Ini orang tak nak tinggal Semarang. Sukses semuanya. Hati-hati. Ya, kita nak tinggal Semarang dah. Sedih. Banyak lah kenangan Indo ni sebab lama kat sini. Aku rasa total sebab aku bawa cash tau. Aku bawa pergi Semarang 70 juta. 70 ke 80 juta tu lebih kurang 17,000 tak silap aku. Aku ingat 18,000. 80 juta rupiah aku bawa cash. Cash tu habis. Adalah tinggal sekeping lah aku rasa. Tak ada. Dah bagi kat Tony tadi buat isi minyak. So aku kira habis lah. Aku rasa sebelum sampai Malaysia ni aku nak kena cover balik total expenses aku sepanjang aku dekat Indonesia. Ni cara macam mana kau buat duit ataupun cari duit bila kau ada ilmu. So kat sini aku dah nampak setup. Kau nampak tadi? Ni try nak uptrend. Dia dah buat breakout dekat register. Macam ni sekarang tengah slowly pull back. So aku entry je lah awal tanpa singan sidu. So aku dah set entry. Sekejap lagi sampai Malaysia kita tengok setup ni macam ni. Ni nak masuk waiting room dah ni. RM18,000 Malaysia lebih kurang $4,000. Kita cari $4,000 ke $5,000. Aku akan buat $5,000 dekat atas udara. Aku akan make sure benda tu. We're finally after 2 weeks plus in Semarang. Kita dah sampai. Tengok nombor plate tahulah negara mana ni. Kita dah sampai Malaysia bos. Saya tak tadi aku tengah tak ada internet ni. Sebab tu lah lama dekat Semarang hari tu. So aku pakai data Semarang je. Dah relax sikit dalam kereta. On the way balik tu kita check setup. Aku tengah nak enjoy udara Malaysia. Tapi aku tak cakap Indo tak best tau. Indo much better than Philippines. Trust me. Selamat datang ke Malaysia. Ini balik awal lagi tu. Takut hantu. Kita tengok setup tadi macam mana. Boom. Running profit 900 tau. Aku collect profit ke nak biar? Collect lah. Aku punya target tadi $5,000. Oh, masih jauh. Macam ni lah. Jangan tamak. Kita ambil dulu $1,000 ni. Collect profit $1,000. Lagi $4,000 aku akan cari sama-sama dengan geng dalam rumah tu. Full swing formula. Minggu ni kau nak join, kau nak belajar, ambil je ebook dekat dalam Full Swing Formula. Free tak bayar. Link kat bio, tekan tiga-tiga kat atas. Kau ambil browser. Ciao.